Sirah Nabawi, kisah Nabi Muhammad mengembala kambing. Nabi Muhammad berasa sangat simpati dengan kehidupan bapa saudaranya Abu Talib. Untuk meringankan beban bapa saudaranya, Nabi Muhammad telah membuat keputusan untuk mencari kerja. Baginda menyatakan hasratnya untuk bekerja sebagai pengembala kambing. Abu Talib berasa sangat terharu atas permintaan Nabi Muhammad. Baginda mengembala kambing keluarganya dan mengambil upah mengembala kambing orang lain. Baginda menjalankan tugasnya dengan penuh amanah. Kambing yang dipeliharanya berkembang biak, malah semakin hari semakin gemuk dan sihat. Ketika berada di padang ragut, baginda suka melihat kejadian alam semesta dan berfikir tentang penciptanya. Baginda sentiasa bersyukur hidup di samping bapa saudaranya yang sentiasa mengambil berat tentang dirinya. Hasil kerja mengembala kambing itu, baginda dibayar upah. Dengan upah itu, dapat meringankan sedikit beban hidup Abu Talib.